Segar mawar dalam jambangan jadi harapan si anak dara. Pemanis kalam saya sembahkan, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Izia Safia binti Muhammad Yusri. Saya merupakan anak didik SMK Taman Biduri yang terletak di Nibong Tebal, Pulau Pinang. Pada masa lapang, saya gemar memanfaatkan masa dengan membaca buku cerita. Saya merasa amat teruja untuk berkongsi tentang buku yang pernah saya baca berjudul Miss Genius Matematik. Novel ini sangat sesuai untuk pelajar yang ingin mengatasi rasa takut terhadap matematik. Novel hasil pena harian Kamilan ini sangat menarik dan syarat dengan pengajarannya, khususnya para pelajar. Novel ini diterbitkan pada tahun 2021 setebal 130 halaman dan mempunyai sisipan kandungan sebanyak 9 bab. Ayo bersama-sama saya kita amati dan mendalami cerita ini lebih dekat lagi. Novel ini mengisahkan tentang seorang gadis muda yang sangat pintar dalam subjek matematik, khususnya matematik tambahan. Watak utama dalam cerita ini dikenali sebagai Miss Genius, seorang pelajar yang cemerlang yang sering menjadi sumber inspirasi bagi rakan-rakannya kerana kebolehannya menguasai subjek matematik dengan mudah. Plot cerita ini berpusat kepada cabaran yang dihadapi oleh Miss Genius dalam mengatasi masalah peribadi dan akademik, serta bagaimana dia menghadapi tekanan dari rakan-rakan dan keluarga untuk berjaya dalam pelajaran. Walaupun Lily sangat mahir dalam matematik, namun Lily mempunyai kekurangan dalam subjek-subjek lain dan sering gagal. Menjelang peperiksaan pertengahan tahun, Lily merancang untuk menggodam komputer di sekolah bagi menyelesaikan soalan peperiksaan, tetapi perbuatannya ini terbongkar dan dianggap sebagai menipu. Kini, dia berhadapan dengan kemungkinan hukuman yang bakal diterimanya. Akhirnya, ayahnya tidak lagi marah-marah atas nasihat neneknya kerana tiada manusia sempurna dalam dunia ini dan tumpukan pada kekuatan yang ada dalam diri. Disebabkan Lily sangat mahir dalam matematik, maka dia diberi galakan untuk menjadi contoh kepada pelajar lemah dalam subjek itu. Buku ini bukan sahaja menggambarkan kepandaian dalam matematik, tetapi juga nilai-nilai seperti kesungguhan, persahabatan dan semangat untuk berjaya dalam kehidupan. Melalui kisah ini, pembaca dapat melihat bagaimana penulis cuba mengubah pandangan orang ramai terhadap subjek yang dianggap sukar dan membosankan dan menjadikannya menarik dan mudah difahami. Sekian, terima kasih.